Pas jadi Perdana Menteri, satu isu-isu yang tadi tu, isu rasuah, isu corruption or something like that, dan orang kata okey, Pak Lebay, dia kata panggil Pak Lebay lah, kalau ni tak pandai ekonomi lah, tak pandai apa, tak pandai teknologi, tak pandai teknikal. Mana awak tahu? Profesional ramai. Dah lepas lagi ramai profesional. Betul. Kawan saya ada ekonomis, ada engineer, engineer Khairil Nizam, ekonomis tu Syahir tu. Lepas itu, ramai profesional ni, ketua undang-undang pemuda, semua. dengan undang-undang, apa SU, lawyer terkenal. Betul. You know, nak ulama pun ada. Kalau ulama jadi Perdana Menteri pun bagus. Saya sokong kalau ulama jadi Perdana Menteri. Sebab kalau ulama Perdana Menteri, at least kita confident, kita kata ini memang dia orang jenis lurus. Orang jenis ini kita takkan percaya. Dia buat benda ni. Dia takkan ni. All we need in this country is satu orang yang kita boleh percaya. So kalau ada satu orang yang kita boleh percaya untuk lead this country, orang-orang teknokrat yang faham ekonomi, faham engineering, faham ini, semua akan sokong dan ikut. Bantu. Betul. Dan saya dah cakap sebelum ni. Saya tak pasal ulama tak boleh. Apa salah ada orang kata ulama tak boleh menteri? Kan ulama kalau jadi Perdana Menteri, teknokrat akan percaya dia. Ya, betul. Orang-orang teknokrat kan, all we need is a good man to lead this country. When a good man lead this country, we trust that man, kita boleh kerja for free pun kita boleh. Sebab kita percaya nasihat-nasihat kita tu akan dipertimbangkan secara telus. Bukan sebab ada agenda lain. Ini kalau a bad person lead the country, ada agenda lain. Kita bagi kita punya hujah teknokrat kita, hujah teknikal kita, hujah antarabangsa, undang-undang antarabangsa. Dia ada agenda lain. Sebab dia dah kena pegang ke, tycoon pegang ke, negara luar pegang, kita tak tahu. Kita pun lama-lama kita tak nak tolong. Apa aku cakap ni, dia dah ada agenda lain. Betul. So, orang tak nak sokong. Tapi kalau orang itu orang baik, a good man, lead this country, then orang kita semua akan bantu dia. Tak payah ini susah-susah, kita akan bantu, kita akan pastikan negara ini jadi ini. All it needs is one good man, you know. Sebab kalau orang baik tak lead negara ini, orang jahat akan lead negara ini. Itu yang menjadi masalah. Baik.